Ni. Rendang Tok Hang. Rendang Tok Hang. Mana atuk abang punya ke? Bukan, dia brand. Dia bukan atuk siapa-siapa punya. Brand. Ini bulan lepas saja keluar lebih pada 10,000 pack ni. Panaskan 5 minit je dah boleh makan terus lah. Dengan nasi boleh, dengan telur mata boleh. Sedap. Tak payah masak ke? Panaskan je, dia dah masak semua siap. Dia ready to eat punya. Ni laku, senang niaga sikit. Susah bang, barang makan cepat basi bang. Tak, ni 2 tahun tahan. Lamanya. Sebab tu awak cubalah. Ni dia rendang Tok Han by 1 Minute Miracle. Oh, memang bisnes ni yang buatkan abang berjaya? Memang bisnes ni lah yang orang kata apa boleh beli kereta. Semua untung. Ni baru berniaga betul-betul. Tak adalah, saya fikir saya nak berniaga tu, duit tu untuk support diri saya sendiri. Duit sumbangan orang tu saya memang nak bagi semua. Tu bijak. Macam mana bang kalau saya nak berniaga macam ni? Awak just contact je 1 Minute Miracle. Rendang Tok Hang. InsyaAllah dia ni bantu awak lah. Oh, menarik abang macam tu bang. Awak sebab tu jangan malas. Muda lagi. Jangan buat duit senang. Jangan ambil jalan mudah macam minta derma saja. Tak boleh. Berniaga. Faham. Tapi kalau awak ni memang sah dan memang ikhlas, memang tak makan duit, tak apa, awak teruskan. Memang tak. Saya punya memang tak. Awak muda. Awak bayangkan kalau awak start berniaga sekarang kan. Awak tengok saya lah. Betul lah tu bang. Hebat ni. Roni, kereta dah siap belum? Dah bos, dah siap. Ni kunci kereta bos. Dah cuci bersih. Saya dah suruh dia vacuum dalam semua. Okey, confirm bersih ya? Bersih, mesti bersih punya. Bos. Produk siapa ni? Produk dia. Abang kata tadi suruh saya berniaga macam abang. Macam saya kerja. Macam bos saya, dia jual ni boleh beli kereta. Oh, guna kereta bos lah ni? Bos sini. Sini. Jangan malas. Kena rajin kerja. Kena rajin. Muda lagi tu. Pelik betul lah abang tadi. Kan main lagi bang. Action betul. Lain kali kalau bukan tu jangan nak mengaku macam tu. Pada pandai nasihat orang.